Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara terbaru renew lesen memandu secara online melalui aplikasi terbaru MyJPJ. Jadi kepada anda yang ingin tahu caranya, pastikan anda tonton video ini sampai habis. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka aplikasi terbaru MyJPJ di telefon anda. Kemudian di paparan selamat datang ke MyJPJ ini, anda klik je pada mulakan ini. Dan untuk paparan log masuk ini, anda klik je pada bahagian My Digital ID. Lepas tu, anda akan dibawa ke paparan log masuk My Digital ID ini. So, di sini anda klik je sahaja pada ya. Kemudian akan keluar paparan persetujuan untuk menghantar digital ID anda. So, anda klik je pada ya sekali lagi. Seterusnya akan keluar paparan kata laluan ini. So, anda perlu masukkan kata laluan My Digital ID anda untuk tujuan pengesahan identiti. Setelah selesai masukkan kata laluan anda klik je pada OK ini dan anda akan dibawa semula ke paparan MyJPJ anda. Okey, pada paparan utama ini untuk anda renew lesen memandu anda klik je pada bahagian pembaharuan lesen ini. Lepas tu akan keluar paparan pembaharuan lesen ini. So, di sini anda klik je pada bahagian jenis lesen ini untuk pilih jenis lesen anda. Lepas tu anda pilih lesen memandu kompeten ini dan kemudian anda perlu pilih tempoh pembaharuan lesen yang anda inginkan. Anda klik di sini. Dan anda boleh pilih tempoh daripada 1 tahun sehingga 10 tahun. Okey, lepas dah siap pilih tempoh pembaharuan anda, sistem akan paparkan tarikh mula baharu dan tarikh luput lesen anda. Dan juga jumlah bayaran yang anda perlu bayarkan. Jika semua maklumat dah betul, anda klik je pada teruskan pembayaran. Seterusnya, anda perlu pilih kaedah pembayaran yang anda ingin gunakan. Di sini terdapat beberapa pilihan yang anda boleh pilih. Kad debit atau kad kredit atau anda boleh guna pembankan internet ataupun e-wallet. So, untuk video ini saya akan gunakan pembayaran melalui pembankan internet. Seterusnya anda perlu pilih bank yang anda nak gunakan untuk bayar renew lesen anda. So, anda klik je pada bank yang anda ingin gunakan. Sebagai contoh, anda guna Maybank to you. Selepas tu akan keluar paparan pengesahan pendaftaran pembayaran ini. So, di sini sekali lagi anda perlu semak semua maklumat anda di sini. Jika semua maklumat yang dipaparkan sini dah betul, anda klik je pada yes ini. Dan kemudian sistem akan membawa anda ke halaman log masuk bank anda. So, anda perlu masukkan username dan juga password bank anda. So, proses pembayaran ini saya cepatkan sedikit sebab caranya sama sahaja. Okey? Lepas dah berjaya membuat pembayaran, akan keluar paparan pembayaran berjaya ini. Bermaksud anda dah pun berjaya renew lesen anda secara online melalui aplikasi MyJPJ yang terbaru. So, anda boleh download resit pembayaran anda dengan klik je pada bahagian papan resit ini. Dan ini adalah contoh resit bayarannya. So, senangkan caranya. Jadi, setakat ini saja perkongsian kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.